Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, untuk pembelajaran hari ini kita akan sambung tajuk benda yang kita belajar minggu lepas. Minggu lepas kita belajar tentang pemakanan haiwan. Ingat lagi ada yang herbivore, carnivore, omnivore. So, untuk minggu ni kita akan belajar pula tentang gigi haiwan. Ingat lagi kan? Minggu lepas cikgu ada bagi tahu ada sebab kenapa haiwan-haiwan ni dia makan tumbuhan saja, ada yang makan daging saja, ada yang makan kedua-duanya. Ada sebab sebenarnya. Kan minggu lepas cikgu ada bagi tahu kucing tu sebenarnya adalah haiwan karnivor, iaitu makan daging sahaja. Tapi kucing awak kat rumah nasi, dia makan roti canai, dia makan kari pap, dia makan ada sebab dia. Jadi itu yang kita nak belajar hari ini. Okey. Okey, hari ini kita akan belajar dua benda, iaitu yang pertama sekali adalah jenis-jenis kegigian haiwan, iaitu jenis-jenis gigi haiwan. Yang kedua, perubahan tabiat pemakanan haiwan, iaitu ada tabiat pemakanan haiwan yang berubah. Ini yang kita nak belajar hari ini. Jenis-jenis gigi haiwan yang pertama sekali kita nak belajar. Okey. Haiwan dia mempunyai set gigi yang berbeza. Kerana apa? Untuk menyesuaikan dengan tabiat pemakanan mereka. Sebab itulah gigi-gigi dia orang berbeza. Sebab dia nak sesuaikan dengan benda yang dia makan. Sesetengah haiwan, dia mempunyai set gigi taring bersama dengan gigi-gigi lain yang tajam kerana mereka makan haiwan yang lain. Macam contoh ni harimau ni, cuba tengok gigi dia. Dia ada gigi taring yang besar dan gigi-gigi dia yang lain pun semuanya gigi-gigi yang tajam. Berbeza dengan kita manusia, kita ada 4 gigi taring kan? 2 dekat atas, 2 dekat bawah. Yang lain-lain tajam tak? Tak kan? Gigi kita yang lain tak tajam. Yang depan adalah gigi kacip, yang belakang gigi geraham. Sebab apa? Sebab kita bukan yang makan daging saja. Kita makan sayur, kita makan buah, kita makan nasi. Sebab tu gigi kita berbeza. Setiap jenis gigi haiwan mempunyai fungsi dan kesesuaian berdasarkan tabiat pemakanan dia. Sebab itulah gigi dia berbeza. Tengok gigi kuda ni. Sama ke dengan gigi harimau? Berbeza kan? Sebab apa berbeza? Sebab dia makan benda yang lain. Kuda dia tak makan daging. Jadi dia tak perlukan gigi taring. Sebab tu gigi kuda tajam ke? Tak tajam. Sebab itulah gigi ni dia kena sesuai dengan pemakanan haiwan itu sendiri. Haiwan yang memakan tumbuhan saja, contohnya kuda, dia tak mempunyai set gigi taring yang tajam. Kerana apa? Kerana gigi taring ni tadi digunakan untuk mengoyakkan daging. Ingat lagi kan? Gigi kacip yang depan gunanya untuk memotong makanan. Gigi taring untuk mengoyakkan daging. Gigi geraham yang belakang untuk melumatkan makanan. Okey. Kegigian haiwan. Ini jenis-jenis gigi. Tengok berbeza. Ini tengkorak haiwan. Haiwan yang herbivore, yang macam ni tengkorak dia. Tengok gigi dia. Berbeza kan setiap tu. Gigi yang ini, gigi yang ini. Berbeza kan rupa-rupa gigi dia kan. Haiwan herbivore yang ni macam ni gigi dia. Dia ada 2 jenis gigi sahaja. Dia ada gigi yang ni. Yang ini adalah gigi kacip. Tengok rata saja kan permukaan dia kan. Itu adalah gigi kacip. Yang ini pula yang besar ni, ini adalah gigi geraham. Jadi haiwan herbivore yang depan ni dia ada gigi kacip. Untuk apa? Dia potong, dia nak makan daun, dia nak potong daun tu, dia nak makan buah-buah, dia nak potong buah-buah tu. Lepas tu dia ada gigi geraham dekat belakang. Gigi geraham ni gunanya untuk melumatkan makanan. Manakala haiwan karnivor, dia ada satu jenis sahaja gigi, iaitu gigi taring. Gigi dia yang lain pun semua gigi-gigi yang tajam. Tengok ini. Tak nampak? Cukup besar kan? Tengok. Haiwan karnivor. Tengok gigi dia. Semua tajam-tajam kan? Contohnya macam apa lagi? Macam ikan jerung. Semua gigi ikan jerung tajam kan? Tengok kucing awak. Siapa ada kat rumah, pergi buka mulut kucing awak. Tengok gigi kucing awak tu macam mana sebenarnya. Jadi haiwan karnivor, gigi-gigi dia semua gigi yang tajam, iaitu gigi-gigi taring.
Manakala omnivore, macam kita manusia omnivore lah. Sebab kita makan haiwan dan kita juga makan tumbuhan. Haiwan karnivore dia ada 3 jenis gigi. Dia ada gigi kacip, dia ada gigi taring, dan dia ada juga gigi geraham macam ni. Haiwan omnivore, cuba awak tengok tu. Yang depan itu adalah gigi kacip, yang depan sekali. Lepas tu dia ada ni. Yang ni. Itu. Yang tepi tu pula adalah gigi taring, yang di sebelah belakang adalah gigi geraham. Jadi kena ingat gigi haiwan dia berbeza ikut jenis pemakanan dia. Kalau herbivore, ingat kita ada 2 jenis, dia ada kacip dengan geraham. Manakala carnivore dia ada satu saja jenis gigi, iaitu gigi taring. Manakala omnivore dia ada ketiga-tiga jenis. Macam kita manusia, kita ada kacip, taring dengan geraham. Okey, sekarang kita nak belajar tentang perubahan tabiat pemakanan haiwan. Okey, contohnya haiwan ini, beruang. Beruang, tak kisahlah beruang apa pun, beruang matahari ke, beruang liar ke, beruang panda ke, panda bukan, beruang Arktik, beruang putih ni, beruang kutub. Beruang adalah haiwan yang pada asal dia, kecuali panda tadi tadi cikgu tersalah sebut. Beruang adalah haiwan yang pada asalnya dia mempunyai tabiat pemakanan omnivore. Omnivore ni maksudnya apa? Dia makan kedua-duanya sekali. Dia makan tumbuhan dan dia juga makan haiwan lain. Beruang dia memakan haiwan lain yang lebih kecil dan juga tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan dan sayuran. Tak kisahlah beruang yang warna coklat ni ke, yang warna putih ni ke, asalnya dia makan kedua-dua jenis makanan, haiwan dan tumbuhan. Perkara ini dapat dilihat melalui kegigian semula jadi. Secara semula jadinya kita boleh tengok dekat gigi beruang, iaitu kedua-duanya dia ada set gigi yang ada gigi kacip, gigi taring dengan gigi geraham. Macam mana kita boleh buktikan? Kita kena tengok dekat gigi beruang. Yang ni pun sama, dia ada gigi kacip yang depan tu, lepas tu dia ada gigi taring. Sama juga dengan beruang kutub yang warna putih ni. Dia pun sama juga, dia ada gigi kacip, dia ada gigi taring. Jadi sebenarnya kedua-dua beruang ni dia ada pemakanan yang sama, iaitu dia makan tumbuhan dan dia juga makan haiwan lain. Tetapi disebabkan beruang kutub ni dia tinggal dekat kawasan yang tidak ada tumbuhan. Kawasan kutub mana ada pokok-pokok kan? Mana ada daun kan? Buah-buahan tak ada. Dekat kawasan kutub utara dan kutub selatan tak ada tumbuh-tumbuhan. Akibatnya tabiat pemakanan beruang kutub berubah. Beruang kutub hanya makan haiwan lain sahaja sekarang. Jadi mula-mula tadi cikgu cakap kan, beruang kutub ni tadi, beruang yang warna putih ni, yang ini sepatutnya dia makan tumbuhan dengan haiwan lain. Tapi disebabkan kawasan tempat dia tinggal tu tak ada tumbuhan. Walaupun dia ada gigi geraham, dia ada gigi kacip, tapi dia hanya makan haiwan lain saja. Dia makan haiwan lain sebab kawasan dia tak ada tumbuh-tumbuhan. Perkara yang sama juga berlaku kepada kucing yang awak pelihara dekat rumah tu. Kucing-kucing yang sekarang ni dekat luar tu. Akibat dia dipelihara oleh manusia, asal usulnya kucing yang makan haiwan lain sahaja, sekarang dia berubah. Dia berubah macam mana? Dia ikutlah, awak makan nasi, dia makan nasi. Awak makan roti canai, dia makan roti canai. Jadi kucing, haiwan macam kucing, tabiat pemakanan dia berubah akibat dia dibela oleh manusia. Sebab kat kucing tengok gigi dia. Gigi kucing semua gigi taring tu kan, semua gigi tajam. Tapi akibat kita bela dia, kita bagi dia makan roti, dia makan lah. Kita bagi dia makan nasi, dia makan lah. Tapi sebenarnya kucing adalah haiwan karnivore, haiwan yang makan daging sahaja. Tapi disebabkan kita bela dia, tabiat dia berubah. Contohlah kan, cikgu ada bela kucing. Cikgu ada bela kucing, cikgu beli. Kucing cikgu mahal, beratus-ratus harga dia. Kucing cikgu langsung tak makan nasi, ikan pun tak makan, ayam pun dia tak makan. Dia makan apa? Dia hanya makan makanan yang kita beli tu saja. Makanan macam Whiskas, Friskies,
Itu sahaja yang kucing cikgu makan. Sepatutnya kucing akan makan ikan, daging. Tapi akibat cikgu bela dia, cikgu hanya bagi makan Whiskas dengan Friskus. Kalau cikgu bagi dia ikan pun, dia tak akan makan. Itu yang cikgu cakap, tabiat pemakanan haiwan ni boleh berubah mengikut persekitaran dia sendiri. Jadi, itu sahaja tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada sebarang soalan, boleh WhatsApp pada cikgu, tanya cikgu. Cikgu akan jawab. Sekian, terima kasih.